Hari ketiga di Helsinki. Good morning, hari ketiga di Helsinki. Kami baru je lepas drop luggage sebab hotel kita orang check out hari ni. So kita orang nak keluar, so drop luggage. Adalah satu apps diorang panggil Bounce. So Bounce ni dia macam Airbnb untuk drop luggage lah. Untuk 3 luggage tadi lebih kurang RM110. Kecil. So sekarang ni kita orang nak pergi minum hot chocolate di Cafe Regatta. Sayang, lihat. Untuk ke Cafe Regatta, nak jalan kaki boleh, tapi lebih kurang 2 kilo macam tu. And since hari ni kita orang akan berada di luar, jadi kami terpaksa beli tiket, day tiket untuk naik tram, untuk naik bas apa semua. Cost dia ialah kecing RM100 untuk 2 orang. Okay, lepas sampai. Tekan je. Okay, go. Naik bas nombor 25. Sampai dah ke stesen bas yang paling dekat dengan Cafe Regatta. Ya, lebih dekat. Sebab dari stesen ni kita orang kena berjalan lebih kurang 350 meter ataupun 5 minit. Alright guys, kat belakang aku ni adalah Cafe Regatta yang merah tu. Kat depan tu rumah hijau cantik. Tak tahu rumah siapa, macam tu. Sekarang ayo kita pergi Cafe Regatta. So Cafe Regatta ni dia jadi famous. Aku to be honest memang tak sure kenapa. Aku just boleh buat assumption, mungkin sebab dia punya landscape, architecture dia macam cute, comel, cantik. So korang boleh tengok persekitaran dia, semua merah. Ada kereta klasik, ada rumah-rumah merah kecil, small hub. Inilah Cafe Regatta. Kat situ boleh tengok orang duduk bakar-bakar sausage, which typical Finnish punya style lah. Okay, sekarang jom kita masuk. Hi, we would actually have 2 hot chocolate with whipped cream. I want almond croissant. And give me another one blueberry pie. Yes. Sure. Ini yang kami order dekat Cafe Regatta. 2 hot chocolate dengan whipped cream, blueberry pie dengan vanilla sauce, and also almond croissant. Settle Cafe Regatta. Tadi kami minum 2 hot chocolate, 1 almond croissant, and also blueberry pie dengan vanilla sauce. So blueberry pie dengan vanilla sauce tu aku bagi 3/5. Ni orang cakap minta professional. You punya apa, almond croissant? Yes, I bagi 4/5. Sedap sikit pada saya. Hot chocolate 5. To be honest, aku tak tahu. I memang tak ada idea langsung yang Sibelius Monument ni ada depan, tak ada depan, berdekatan dengan Cafe Regatta. So belakang tu Cafe Regatta, depan ni Sibelius Monument. One of the attraction juga dekat Helsinki ni. As for now, tak jumpa lagi apa-apa yang boleh dibaca dekat Sibelius Monument ni. Dah ada ukiran muka manusia terbuat daripada besi, piping lah kot, macam besi macam tu lah. Dan inilah dia. Jadi kalau gagal mesti ada ni lah gambar yang kita orang akan attach dalam video ni. Cik, macam buat resume tu. Jadi sekarang ni kami on the way balik ke Kampi untuk cari masjid untuk solat lah. Finally jumpa King Kebab halal. Apa yang aku order ialah daging ayam dengan nasi, daging kebab ayam, itu daging lembu dengan fries, 2 Pepsi. Sekarang kami on the way ke Uji Library. Macam yang korang boleh tengok tadi dekat Uji Library tu, diorang just hang out macam tu. Ada yang buat kerja, ada yang tidur, ada yang chill-chill, ada yang main batu pun segala. So hampir sejam kami dah sana tadi. Sekarang kami on the way untuk ambil luggage sebab sekarang jam dah pukul 8. Luggage dah ambil.
je kata hari. Power tu Elga. Sekarang kita hanya menunggu masa untuk naik train. Lebih kurang 2 jam. Alright, inilah dalam train. Toilet. Shower dia pun macam basic lah. Belakang tu shower. Ni pula bilik. Kat atas tak boleh tengok sebab isteri tengah bersiap. So bilik dia agak sempit jugalah sebenarnya. Luggage kita orang yang besar gedabak ni. And ada cermin kat situ. Dalam ni adalah tempat nak letak barang makeup ke apa ke, nak bersiap ke. Selebihnya jumpa di Rovaniemi.